Mal, bagi sikit-sikit dah, jangan sakit sangat. Sakit-sakit pun kau takkan dapat permanent. Belum mula lagi. Okey. Silakan. Okey. Share dengar ya, Share. Marcella Gelenyah. Apa itu? Kalau sendu dan berat mulut tu adalah bakat, aku yakin Share, kaulah pemenangnya. Biasa je. Dia ni badan je kecil. Bukan jiwa besar tapi suka cakap besar. Okay. Dengar aku ni sopan ni. Okey. Pagi-pagi makan pau. Apaan tu? View YouTube Lufa 19K sehari, bagi dekat aku, 2 jam aku boleh tapau. Oh, gacur. Gacur, brother, gacur. Haish, diorang ni belagak, Fak. Belagak. Riak takbur. Belagak. Okey. Okey, Pak Ed. Disebabkan belagak, dengar je aku. Upin Ipin jumpa opah. Apa itu? Belagak campur mata, tapi sebenarnya sampah. Ada lagi. Itu permulaan. Lufa Air kaya. Batch 2 keluar nanti, Shan ikut sekali ya. Fae. Jual mahal tapi tak laku. Apaan tu? Hina orang macam kau padu. Apaan tu? Oh, belum lagi. Ha? Padahal diri sendiri sendu. Kejap. Syarukan mau naik. Apaan tu? Kau buang makan, kau jumpa yang tai. Kenapa laku kat sini? Bunga rampai diracik-racik. Air mawar dirinjis-rinjis. Diamlah najis! Okey. Panas Game pertama pun dah panas gila-gila macam ni ya. Okey, alright. So kita akan pergi ke pemenang lah untuk kali ni round pertama ni. Okey, so dua-dua pun bagi impact yang sangat kuat. Ui, seram. Tapi macam tu dah seramnya best satu hari tu juga. Tapi ni permulaan pun kita dah bagi seram. Tapi apa pun, juri hari ni aku seorang. Jadi juri drama analiti. Macam aku cakap sebab ini partnership. Jadi tengok kontra macam mana. Dan untuk bagi aku, pemenang untuk Marcella menentang Lufa Air untuk JJ Savage. Kata-kata Savage jatuh kepada Lufa Air.